teknologi kadang-kadang memang menyusahkan. Oh, my iPhone! Tumpukan perhatian pada pelajaran. Study hard. I won't go online every day. Jadi And I insan promise cemerlang. you, I will be the best thing in your life, okay? Orang faham ya? Dah habis? Bro, apa kau buat tu? Homework lah. Homework? Takkan buat homework waktu rehat macam ni. Orang makan lah. Aku lupa lah. Kau dah siap ke? Aku? Kerja rumah? Apa itu kerja rumah? Adakah ia seseronok menikmati soda sambil berehat? Aku nanti waktu BM kau aku buat lah. Ceh. Kau tahu tak? Aku stres betul dengan mak aku tu. Sejak kebelakangan ni, asyik nak membebel, nak beleti je. Nak meletup tinggal aku dengar, tahu tak? Sama lah dengan mak aku. 5 minit sekali call. Suruh aku behave lah. Suruh aku study rajin-rajin lah. Pening kepala aku. Syed, apa dah jadi dengan kamu ni? Dah dekat exam tak tahu nak baca buku. Ulang kaji. Aku rasa cuping telinga aku dah makin membesar dan akan meletup. Ha! Alah, nasib kita ni aduh yai. Masalah rumah tangga ke? Tak ada apa-apa lah. Sibuk aku ni, Pem. Betul ke mak korang asyik membebel je? Tak ada muka. Alah, macamlah mak kau tak bebel dengan kau, Pam. Excuse me, mak aku dah okey sekarang. Sejak aku berkawan dengan Fira, dia dah tak kontrol aku lagi. Mak aku pun dah kurang berletel. Bukan beletil lah, tapi beleter. Tapi, kenapa jadi macam tu Sebab Fira ajar aku buat jadual belajar. Jadi, aku pun buat jadual belajar sendiri. Dan dia selalu ajar aku study dan discuss topik-topik yang kita orang tak berapa faham. Betul kata Fira. Apa yang penting, korang kena usaha sendiri tanpa perlu dikerah. Tahu tak? Insaflah Syed. Mari kita kembali ke pangkal jalan. Kalau nak dapatkan kepercayaan ibu bapa kita, kita boleh tunjukkan yang kita tahu tanggungjawab dan pandai berdikari. Syed, Mak nak keluar kejap pergi supermarket. Jangan lupa kunci pintu, tutup semua lampu dengan plug tau kalau nak beli padang dengan Andrew nanti. Okey, Mak. Betul cakap Fira. Cara terbaik untuk menguruskan ibu bapa yang memberikan kita stres adalah dengan membuktikan kepada mereka yang kita boleh bertanggungjawab terhadap pelajaran dan buat ulang kaji sendiri tanpa dikerah.